So dalam kursus AutoCAD 2D dan 3D kami ni, kami pun akan ajar kepada student teknik untuk membina floor plan, okey, tapi menggunakan shortcut command untuk mendapatkan technical drawings kita tu dengan lebih cepat dan lebih efektif ya. Contohnya kalau kita nak kecilkan dengan besarkan objek. Kalau kita nak kecilkan dan besarkan objek ni, kita boleh je guna scale command. Okey, patutnya kita boleh type je macam ni, I type je SC enter. Macam tu kat sini I type saja SC. Okey, I tekan enter. Okey, nanti I select objek tu, I tekan enter, I klik mana-mana point sebagai base point. Okey, dan I kena type lah dia punya scale factor dia, let's say 0.5. Okey, I tekan enter. Kalau I nak besarkan dia tu pun boleh type SC enter. Okey, select objek tu, tekan enter. Okey, klik mana-mana point di objek tu dan I type dia punya faktor skala 2. Kalau I type 2 ni kira dia besar. Kalau I type 2 tu dia memang besar. Okey. Macam ni. Okey, nampak dapat kecilkan dan besarkan objek tu menggunakan shortcut command. Okey, dalam kursus AutoCAD 2D dan 3D kami ni pun kami akan mengajar student tentang title block title block. So title block ni, kalau nak buat title block ni kena klik layout lah. Viewport ni memang nak kena delete dulu Okey, lepas tu nak kena setting dulu dia punya page dia tu. Okey, I setting dulu I ambil printer dia dulu. Okey, paper dia. Okey, I ambil skala dia kat sini Okey, klik OK Okey, klik close. Okey, paper dah set dah dengan scale dia. Baru bawa masuk viewport. Nak bawa masuk viewport ni kena tekan MV enter. So dalam kursus tu memang kita akan introduce you dengan shortcut command seperti MV enter. Okey, baru I akan select ni, klik kanan, properties. Okey, I pastikan skala dia satu lah sebab selalunya skala dia mesti kena satu kalau kita nak buat dia punya viewport scale tu. Lepas tu kita terus buat je kotak-kotak dia ni. Okey, untuk kotak yang kecil I offset dia 1000. Okey, so untuk kotak yang besar I offset dia 6000 lah. Okey. Kalau kotak yang kecil I offset dia 1000. Okey, kalau kotak yang besar I offset dia 6000. Okey. 1000. Ini 1000 Okey, lepas tu I bawa masuk teks, T enter. Sebab kami just nak tunjuk kat you all that how fast we can do it if we are using the shortcut command. Okay, so you can even see how I'm doing it. Okay, kalau guna shortcut tu dia memang cepat. Bukan nak kata cepat gila. Cepat gila. Jadi kita dapat buat banyak kerja lah sebab kita orang kata dah siapkan kerja awal. Jadi kita ada banyak lagi masa untuk kita nak buat benda lain. Kan? Kalau kita dapat siapkan drawing ni lebih awal, jadi kita senang sikit. Kita senang sikit preparation nak buat kerja lain. Okay, so sebab title block macam ni pun akan diajar di dalam kursus AutoCAD 2D and 3D ni Okay. Okay. So I demo sikit kat you all because we also will teach you how to convert this drawing into 3D model. Okay, which I'm going to demonstrate to you now. Okay, okay, I akan trace semua ni I akan trace semua building ni dulu. I trace guna polyline. I trace guna polyline Okay, trace guna polyline. Dapat nampak ada dapat tracing kat situ kan. I copy dululah. I copy dulu sebabnya I nak bawa dia ke tempat lain Okay, katakan ke sini lah So I fokus kat sini je. I fokus kat drawing ni saja. Okay. Lepas tu I offset dia. Katakan dinding konkrit selalu dalam 300 mm ketebalan dia. Okay.
Jadi sepatutnya I akan region dia dululah. Okey, nanti dalam kursus ni kami akan terangkan region tu apa. Okey, subtract tu apa. Okey, janji kalau kita nak buat 3D memang workspace kita kena tukar ke 3D modeling. Nampak memang tukar workspace dia dulu. Okey, barulah I akan cari dia punya visual style tu. Okey, I akan tukar ke conceptual. Nampak memang menggunakan file yang sama. Memang I menggunakan file yang sama untuk I generate 3D. Okey, so kat sini nanti tinggal I nak extrude je lah. EXT enter. Itu kalau kita nak extrude tu dah dapat ketebalan dinding tu kan. Masukkan dia punya ketinggian dia. Jadi kita boleh buatlah box ke kan. Kalau kata kita nak draw dia punya pintu tu. Kita boleh bawa masuk box. Okey. So I copy juga So ada 2 box lah. Okey. Yang ini box yang kedua I letak kat sini. Okey. Box yang ini I move dia ke dalam ni. Okey. Lepas tu I subtract lah. Okay, you dapat tengok memang I buat cepat kan. Okay, I buat cepat tu sebab I guna shortcut. Tapi nanti bila student buat, kita akan monitor lah. Kita akan monitor student buat. Nanti sebabnya nak tengok klik-klik dia tu kan. Takut klik-klik tak betul. Klik-klik tak betul memang tak jadi lah. Nanti kami akan tunjuk Kami akan monitor student tu. Kita ajar sampai pandai. Kata sampai pandai lah. Okay. Macam kalau I nak buat dia punya roof kan. Okay, I tunjuk dengan pantas. Okay, untuk I buat dia punya roof. Okay, katakan I nak buat dia punya roof tu. I boleh, I kena tukar view lah. Kena tukar view ke front ke. Okay, ataupun ke left. Left left. Okay, view left macam ni Okay, ni memang view left. Okay, tapi kalau you nak guna yang ini pun boleh juga. Ni kan top. Ni ada left. Nampak? Ni wireframe. Okay. So, I lukis dulu. Okay, so kalau guna polyline ni memang kita type PL enter. Okay, nampak memang kita boleh lukis dia punya design roof tu. Okay, memang kita boleh lukis design roof tu kat sini. Okay, lepas tu I region dia. Okay, tapi I buat ni lebih kurang je lebih kurang kalau nak, orang kata kalau nak buat betul-betul tu memanglah takes time kan. Memang takes time. So, yang ini memang I buat lebih kurang je lah. Okay, sekejap ya. Ini pilih top dulu. Pergi SE Isometric. So, memang dah dapat dah roof tu. Roof tu memang belah sini. Okay, I dah movekan dia kat sini lah. Okay, I region dia dulu I region dia dulu. Okay, baru I extrude dengan dia. EXT enter boleh extrude dengan dia okay, nampak I dah buat satu roof macam ni. Okay, panjang sikit lah katakan I buat Okay. Okay, yang ini mungkin I akan colourkan dia. Warna kuning ke kan. Okay, sebab orang kata nak membezakan dia. Okay, nampak memang I dah ada roof dah kat situ. Okay, kalau you dapat lihat kat sini. Okay, memang I dah ada sebuah roof kat situ. Okay. Okay, so roof tu pun boleh potong-potong. Kita boleh slicekan roof tu. Okay, kita boleh potong-potongkan roof tu, nanti kita akan tunjuk So khusus kami ni memang ada pengiktirafan daripada CIDB lah. Okay, dan ini contoh-contoh sijil student-student kami yang lepas. Okay, so you boleh tengok contoh-contoh sijil kami ni. Okay.